Sebagai orang tua lah kan, saya nasihatlah kepada mak ayah yang mana anak-anak mereka yang bersekolah menengah ni, tolong semak buku mereka dan beg mereka dan pantau dengan baik. Belakang saya ni gambar budak-budak tengah hisap benda keluar asap tu ya, saya malas dah nak sebut sini, tapi kau nak faham, tegur anak-anak masa usia mereka bawah umur itu lebih baik daripada kita membiarkan tanpa pengawasan yang jelas. Apa yang dikhawatiri, apabila selepas umur 20 besok kita akan menyesal kerana telah membiarkan pada peringkat umur yang masih muda, masih kanak-kanak kita biarkan, dan akan terjebak pada perkara-perkara yang kurang baik. Pada peringkat awal mereka ini terpengaruh dengan rakan-rakan, dengan pengaruh rakan-rakan, dengan media menunjukkan rasa bangga, rasa hebat. Tetapi hakikatnya mereka telah menuju kehancuran pada tapak permulaan. Jadi, saya nasihat, tolong pantau anak-anak anda semua. Takut sampai satu ketika kita akan menangis tak berlagu kerana kesilapan kita sendiri tidak memantau apa yang anak kita buat di luar. Sebab guru hanya mengajar, tidak dapat memantau